Pentek, nampak demand untuk buy pada hari Jumaat dia lebih tinggi. Dia punya susunan pada buying side tu dia lebih besar berbanding dengan selling punya side. Dan dekat sini benda tu dia boleh kita interpretasikan dekat buy rate ni, nampak ni. Dekat 67% orang terpaksa buying up untuk mendapatkan saham ni. Seller akan mengundur ke belakang. Sebab seller tengok demand banyak lah daripada buying punya side kan. Jadi dia akan ada yang key order, dia tarik balik order. Dia dah pasal dia boleh dapat untung lagi banyak kan. Berapa dia nak untung sikit kan. Jadi dia akan tarik order tu ke atas. Ini menyebabkan harga makin lama makin mudah ke atas. Itu lagi satu tip lah. Maksudnya kita nak tengok dekat buy side ni, orang punya queue tu tebal lah berbanding dengan selling punya side ni. Itu antara sedikit tips lah daripada segi market depth ni kat sini. Buy rate ni pun memainkan peranan menunjukkan buying up lebih tinggi daripada selling punya side. Kalau katakanlah buy rate ni dia macam bawah daripada 50%, mungkin 45% ke 48% ke, maknanya ada fight kat situ antara bull dengan bear tu. Ada selling pun agak kuat lah kat situ lah, menyebabkan harga tu nak pergi dia susah sikit lah nak pergi kan. Jadi kat sini lah. So dekat market transaction ni pun you all boleh tengok, kalau kata yang aktif yang menaik, dia punya order dia banyak. Contoh macam Pentek ni, order dia sampai dekat 2,600 order. Banyak aktif order tu. Kalau order yang tak aktif biasanya di bawah 1,000 order lah. Kalau macam ni aktif kan. Lepas tu boleh nampak lah tu 70 continuous buy transaction. Orang beli kan bersambung-sambung 45, 50, 55, 60, 65, 70. Orang bersambung-sambung membeli dia. Maknanya yalah dia baru beli kan, takkan dia nak terus jual kan. Jadi mungkin dia jual lambat sikit ke, mungkin minggu depan ke apa. Jadi saya punya pendapat Pentek ni untuk minggu depan dia boleh bersambung lagi. Kan.